pandai baca hari saya membaca, okey? Namakan haiwan yang berkaki dua. Apa binatang yang kaki dua? Ayam. Jawapan dia apa? Dia jawab monyet. Ayam. Ayam. Monyet. Kau pun sama je. Ayam. Pandai. Okey, bagi hadiah. Balik boleh main dam. Okey, lagi. Okey. Putar. Laju sikit. Oi, bergigil. Dua. Okey, dua. Campur satu. Berapa? 3. 2 campur 1. 4. Kira lah. 2 campur 1, 4. 2 campur 1. Berapa ni? 4 juga. 3. 3 ya. Macam tu saya ajar anak saya kat rumah Tepuklah tangan. Terima kasih dia berani. Lagi. Sini sayang. Sini sikit ni atas. Okey. Putar. Okey, dah. Okey, nombor 4. Pandai baca tak? Pandai baca? Okey, kita nak dengar baca. Pandai baca. Nombor. Dia pun boleh baca. Okey, boleh dengar? Dia boleh dengar. Haiwan apa yang pandai terbang? Burung. Burung. Betul. Tepuklah tangan. Pandai berani. Okey lah. Nanti balik ajak ibu main ni main dam. Sama. Terima kasih. Okey, ada lagi. Ke sini. Okey, putar. Mari kita tengok nombor berapa? Nombor 7. 7 dah lain sayang. Nombor 5. Pandai baca kan? Okey, baca sendiri. Namakan haiwan berkaki 4. Haiwan berkaki 4. Apa haiwan berkaki 4? Lembu. Betul. Banyak haiwan berkaki 4. Belum jumpa lagi haiwan berkaki 1. Terima kasih. Lagi. Putar. Nombor 3. Pandai baca kan? Okey, baca. Ada berapa jari di tangan kamu? Ada berapa jari di tangan kamu? Ada berapa jari? Ada berapa jari awak? 10. Mandai. Alright, terima kasih. Baik-baik jalan, YB. Okey, lagi. Nombor 10. Nombor 2. Baca. Dia mana baca? Macam mana bunyi kucing? Miau miau. Okey. Betul. Mana hadiah untuk dia? Betul ke bunyi kucing macam tu? Tu bunyi kucing punya bapak. Kucing lagi. Okey, Acik nak tanya sini. Tadi bunyi harimau kan? Okey, selain harimau, boleh tak bunyikan bunyi katak? Rabbit. Oh, bukan rabbit tau. Rabbit. Betul. Itu katak bagi hujan.
panggil hujan ke? Salah, bukan. Pakcik salah. Okey dah. Terima kasih. Okey, saya nak... Oh, ada lagi. Mari sini sayang. Kita main bunyi je lah Okey, jalan. Okey, sini. Okey, tadi bunyi kata. Nak tahu macam mana bunyi lembu. Pandai tak bunyi lembu? Kau. Bunyi kau. Oh. Lagi? Dia bunyi kau. Okey. Bagilah dia, tepuklah tangan. Memang jatuh ya. Okey. Okey, ada yang nak putar lagi? Nombor 1. 1 kan? Lagi susah ni. Ni cikgu mana yang buat ni? Okey. Soalannya. Perkataan masa apabila diterbalikkan menjadi apa? Masa M-A-S-A diterbalikkan jadi asam. Okey, betul, asam. Kita pun dah asam lah ni. Alright, betul. Mana hadiahnya? Okey. Untung yang belakang tu saya tak jalan jauh ni. Ke saya nak pergi? Okey, tak pergi, dia jumpa kat sini. Alright, soalan yang seterusnya. Di mana lokasi Perpustakaan Awam Negeri Melaka? Perpustakaan Awam Negeri Melaka, cepat. Ini Bukit Baru. Perpustakaan Bukit Baru. Bukit Baru je, bagilah alamat penuh. Alamat penuh. Alamat penuh. Diorang pun tak hafal alamat diorang. Okey, betul. Betul. Okey, siapa nak datang Perpustakaan Awam Bukit Baru? Kita ada perpustakaan digital yang buka sampai 10 malam. Kita ada kafe kat dalam tu. Siapa nak study boleh datang ke perpustakaan digital. Akan duduk mana? 1, 2, 3. Cantik kan? Berita 1, 2, 3. Oh, perpustakaan Alur Gajah. Okey, saya nak tanya angka satu lah. Berikan saya satu nama pakaian tradisional kaum India. Kaum India. Pakaian. Hah? Betul ke tak betul, sorry. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, ada lagi? Ramai putar. Okey. Soalan saya, susah sangatlah ikut ni. Saya nak tanya soalan jawapan dia ada kat sini. Siapa yang akan merasmikan program Komuniti Jom Santai at Perpustakaan Desa Berian Tugas? Siapa yang akan rasmikan? Betul. Persoalan tadi nanti patut kat sini. Okey, terima kasih Pak. Okey, kalau dah pernah datang library Alur Gajah. Okey. Saya tanya soalan apa kat library Alur Gajah di sini. Okey. Kalau nak jadi ahli dekat perpustakaan Alur Gajah, berapa jumlah buku yang diberikan untuk pengguna dewasa? Dan kita bila dah jadi ahli dewasa, kita akan dapat berapa buah buku? 8 buah buku. Okey, sekarang kita 8 buah buku Dulu kita 5 buah buku, sekarang kita 8 buah buku. Kalau premium kita dapat 15 buah buku. Yang berhormat Datuk serta para hadirin sekalian, dengan penuh semangat
Majlis diteruskan dengan bacaan ikrar rukun negara. Dipersilakan Encik Muhammad Adi Akmal bin Muhammad Azizi bagi memimpin lafaz ikrar rukun negara. Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Terima kasih. Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka yang berusaha Encik Yahya bin Mat Yusof, Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Bukit Balai, para jemputan, tuan-tuan, puan-puan, seterusnya para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari yang berbahagia ini di majlis program komuniti Jom Santai Perpustakaan Desa Duren Tunggal, sempena program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Duren Tunggal. Majlis merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Zahari bin Abdul Khalil Adun Duren Tunggal atas kesudian hadir ke majlis perasmian pada hari ini. Cerah bulan menyuluh bunga ain, sinaran kejorah di malam pekat. Jemputlah Tuhan kotai bacaan, panjatkan doa, memohon berkat. Bagi memberkati majlis kita yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa, memohon keberkatan. Oleh itu, majlis dengan ini mempersilakan Ustaz Muhammad Salihin bin Haji Hassan untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولانا يا كريم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا. Yang berusaha Encik Muhammad Aizamudi dijemput untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dengan hormat dipersilakan. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis Yang Berhormat Datuk Zahari bin Abdul Khalil Adun kawasan Durian Tunggal, Yang Berusaha Encik Yahya bin Mat Yusof, Pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Bukit Bulat, Bukit Balai, pembaca doa,
Hadirin yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk menjayakan majlis perasmian program komuniti Jom Santai at Perpustakaan Desa Durian Tunggal sempena program Wakil Rakyat untuk Rakyat DUN Durian Tunggal. Saya amat gembira melihat sambutan yang begitu menggalakkan pada hari ini kerana program seperti ini dapat memperkenalkan perpustakaan desa ini kepada masyarakat sebagai pusat ilmu dan maklumat yang terbuka kepada semua. Perpustakaan ini bukan sekadar tempat membaca tetapi turut berfungsi sebagai pusat aktiviti komuniti pembelajaran sepanjang hayat. Hadirin yang dihormati sekalian, pelbagai aktiviti menarik telah dilaksanakan, antaranya pertandingan mewarna kategori tadika serta pendidikan khas, pertandingan senat, rangoli dan pertandingan bijak matematik. Golongan dewasa pula turut tidak ketinggalan diberi ruang untuk menonjolkan bakat melalui pertandingan gubahan kain batik serta diadakan juga pertandingan word search. Selain itu, aktiviti santai seperti teka berat buku, teka jumlah gula-gula serta cabutan pengunjung bertuah turut diadakan bagi memeriahkan lagi suasana. Tidak ketinggalan juga pameran perpustakaan U-Pustaka, zon interaktif, jualan buku dan majalah, bas digital pustaka, pemeriksaan dan pameran dari Klinik Kesihatan Durian Tunggal, Yatmara Durian Tunggal dan AADK Alur Gajah yang turut serta bersama-sama dengan kita pada hari ini. Hadirin dan anak-anak yang saya hormati sekalian, program pada hari ini membuktikan bahawa perpustakaan kini bukan sahaja tempat sepi untuk membaca tetapi telah berkembang menjadi ruang pembelajaran terbuka, menyatukan masyarakat melalui aktiviti ilmu dan juga kreativiti. Akhir kata, saya setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama menjayakan program pada hari ini. Semoga semangat membaca terus disemai dan budaya ilmu terus berkembang dalam kalangan masyarakat kita. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Santai sekejap di taman bunga, indah harumnya mewangi rasa. Santai di perpustakaan membawa makna, ilmu dicari, minda pun terbuka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berurusan Encik Muhammad Aizamuddin bin Muhammad Idris, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka, di atas ucapan aluan yang disampaikan. Mencoret warkah harus bijaksana, akal sang penulis kita selami. Madah bertingkah mohon dilaksana, merasmikan majlis hajatnya kami. Baiklah hadirin, seterusnya majlis dengan penuh hormat dan takzimnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Zahari bin Abdul Khalil Adun Durian Tunggal untuk menyampaikan ucapan, seterusnya merasmikan program komuniti Jom Santai at Perpustakaan Desa Durian Tunggal sempena program Wakil Rakyat untuk Rakyat DUN Durian Tunggal. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka Maju Jaya, rakyat bahagia menggami dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Malaysia Madani. Salam Durian Tunggal hebat. Terima kasih kepada pengacara majlis Yang Berurusan Encik Muhammad Aizamuddin binti Muhammad Idris, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka. Yang Berurusan Encik Yahya bin Mak Usop, Pengurusi JPKK Kampung Bukit Balai. Wakil-wakil dari Perpustakaan Awam Melaka, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama di pagi yang pernah bermakna ini dalam satu program komuniti Jom Santai Perpustakaan Desa Durian Tunggal yang diadakan sempena WIUR, Wakil Rakyat untuk Rakyat di DUN Durian Tunggal. Saya memberikan ucapan tahniah dan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Desa Durian Tunggal, Perbadangan Perpustakaan Awam Melaka serta pihak yang berganding bahu menjayakan program ini. Inisiatif seperti ini
amat bertetapan dan dengan hasrat Kerajaan Negeri Melaka untuk mendekatkan kemudahan ilmu kepada rakyat dan memperkukuhkan budaya membaca di peringkat komuniti setempat. Perpustakaan bukan sekadar tempat menyimpan buku tetapi menjadi pusat ilmu, pusat komuniti dan pusat pembangunan insan dalam era digital kini. Perpustakaan harus menjadi ruang dan menjadi mesra rakyat, tempat anak muda menerima ilmu, tempat ibu bapa berkongsi pengalaman dan tempat masyarakat bersantai sambil menambah pengetahuan. Saya amat menyokong usaha pihak perpustakaan menjadikan program seperti Jom Santai Perpustakaan sebagai wadah pendekatan masyarakat kepada dunia ilmu yang berdekatan pendek, lebih santai dan kreatif dan inovatif. Program ini juga melambangkan semangat komuniti madani yang kita pupuk di Don Durian Tunggal. Masyarakat yang berilmu, budaya, bersatu hati. Mempunyai program sebegini, kita dapat mengeratkan hubungan di antara pemimpin dengan rakyat di samping membina nilai kasih, sayang dan setempat bersama gotong royong dalam komuniti. Tuan-tuan dan puan-puan, wakil rakyat untuk rakyat adalah wakil rakyat turun padang. Wakil rakyat bersama dengan rakyat. Hari ini berbagai-bagai program yang kita diadakan di Don Durian Tunggal. Ini adalah salah satu ilham yang amat berhormat Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Rauf Yusof. Di setiap Don akan berlaku wakil rakyat untuk rakyat. Ini adalah Don yang ke-9, Don Durian Tunggal. Bermulanya 26 hari bulan sehingga 6 hari bulan penutupnya wakil rakyat untuk rakyat. Hari ini kita bersama dengan YB Datuk Sam dan YB Datuk Faizah. Baru kita habis program bersama dengan kesihatan tadi. Ini beberapa Pustam. Terima kasih kepada Pustam kerana dapat buat program di Jepun Durian Tunggal hari ini. Hari ini kita bersatu hari bersama dengan pengurusi JBK Encik Yaya di Kampung Bukit Balai. Bukan setakat sini yang habis, kita akan sampai petang ada program lagi dan sampai ke malam. Malam biasanya kita akan berprogram keagamaan di Surau Desa Hidaman, insya-Allah. Dan esok kita akan ada lagi di kampung-kampung yang seterusnya. 2 hari bulan kita akan ada aduan rakyat di SMK Durian Tunggal, Sekolah Menengah Durian Tunggal. Bermulanya pukul 8 pagi sehingga pukul 12 tengah hari. Jadi saya jemput semua hadir. Bersama itu yang akan hadir bersama-sama, insya-Allah Yang Hormat Ketua Menteri, Esko akan hadir pada hari bertemu semua rakyat-rakyat dalam Don Durian Tunggal. Pada 6 hari bulan adalah hari penutup wakil rakyat untuk rakyat Don Durian Tunggal. Jadi kita akan bermula pada pukul 8 malam sehingga pukul 11 malam di Sekolah Menengah Durian Tunggal. Jadi saya jemput semua yang ada di sini hadir ini dan tunggu saya datang ke kampung tuan-tuan. Kita dah jalan kampung Beringin, kampung Gangsa, ini kampung semalam Bukit Tambun, hari ini kampung Bukit Balai. Dan seterusnya kita akan jalan 10 kampung yang ada dalam Don Durian Tunggal ni sehingga 6 hari bulan. Jadi tunggu kami wakil rakyat akan turun di kampung tuan-tuan dan boleh jumpa sendiri dengan wakil rakyat dan boleh terus berbincang dan atau ada aduan yang kita nak cakap boleh terus dengan wakil rakyat ataupun dengan esko-esko yang akan hadir. Saya rasa itu saja ucapan saya. Dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ceritanya merasmikan program komuniti Jom Santai Perpustakaan Desa Durian Tunggal sempena wakil rakyat untuk rakyat Durian Tunggal. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Zahari bin Abdul Khalil Adun Durian Tunggal di atas sambutan yang telah disampaikan. Majlis dengan hormatnya memohon Yang Berhormat Datuk untuk kekal berada di atas pentas bagi acara seterusnya. Untuk itu, majlis juga mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Aizam Huji bin Muhammad Idris, Yang Berusaha Encik Yahya bin Mat Yusof bagi mengiringi Yang Berhormat Datuk Zahari bin Abdul Khalil Adun Durian Tunggal untuk menyempurnakan acara seterusnya. Dipersilakan. Para hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah. Untuk itu, kita mulakan dengan penyampaian hadiah pertandingan gubahan kain batik dewasa. Pemenang sagu hati pertandingan gubahan kain batik dewasa
dimenangi oleh Nurul Syarafana Hamdan. Sekian sahaja, salam hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tu, faham tu. Baik. Baik tu, baik. Okey, kita akan sambung ke pertandingan mewarna tabika yang sagu hati tadi ya. Kita ke pertandingan mewarna tabika sagu hati yang sagu hati seterusnya. Sagu hati ke-10 adik Nur Syafinas Bashira binti Borhan. Adik Nur Syafinas Bashira. Seterusnya sagu hati ke-9 adik Muhammad Izzat binti Muhammad Syahrizal. Adik Adam Mikael. Seterusnya, tak apa, yang mana datang tu, yang nama dah panggil boleh terus naik. Seterusnya adik Nia Khaira binti Muhammad Khairi ya. Adik Nia Khaira. Sagu hati ke-6 adik Nailufa Aira Muhammad Rohaizai. Sagu hati ke-5 adik Sofia Maisara binti Muhammad Ainul Arifin. Seterusnya adik Nur Naina Mikaila Zairi. Sagu hati ketiga adik Muhammad Haji Yusof. Sagu hati ketiga adik Muhammad Haji Yusof. Sagu hati kedua adik Aiman. Sagu hati kedua adik Aiman. Alright. Dan sagu hati pertama itu sahaja. Kita ke pertandingan OKU. Sagu hati ke-8. Sagu hati ke-8 adik Aiman. Untuk pertandingan pendidikan khas, mewarna pendidikan khas. Adik Aiman, ada adik Aiman? Ada. Seterusnya sagu hati ke-7 Muhammad Luf Aish Mikael. Sedap namanya, Muhammad Luf Aish Mikael. Sagu hati ke-6 Muhammad Umar bin Muhammad Hanafi. Sagu hati ke-5 adik Nur Aisyah. Nur Aisyah. Sagu hati ke-4 Muhammad Arif Hakim. Muhammad Arif Hakim. Sagu hati ke-3 adik Aira Elisha binti Ismail. Sagu hati kedua adik Nur Syazana Farha.
Dan sagu hati yang pertama, adik Muhammad Afif Rafiq bin Abdul Muluk. Mana dia? Kita akan ke pertandingan word search. Betul tak saya sebut word search? Okey. Sagu hati untuk pertandingan word search jatuh kepada Nora Syikin Muhammad. Nora Syikin Muhammad. Sagu hati kedua jatuh kepada Fitri Amalin. Fitri Amalin. Sagu hati pertama jatuh kepada Nur Hidayah binti Jamaluddin. Ada Nur Hidayah. Tempat ketiga pertandingan word search jatuh kepada Siti Rahmah binti Ahmad Tun. Tempat kedua pertandingan word search jatuh kepada Rosdaliza binti Mishpan. Dan tempat pertama pertandingan word search jatuh kepada Siti Nasuha binti Madrozi. Tahniah kepada pemenang pertandingan word search. Okey, kita akan ke pertandingan bijak matematik. Ni semua bijak-bijak ni Okey. Johan ni Johan word search lagi? Belum. Siti Nasuha binti Madrozi. Johan pertandingan word search. Ada? Wakil pun tak ada. Okey, boleh hubungi. Okey, kita ke pertandingan bijak matematik. Sagu hati ke-7. Sagu hati ke-7 jatuh kepada Syasha Laila Amira binti SL Daud. Mana dia? Sagu hati ke-6 jatuh adik Muhammad Afif bin Muhammad Rizwan. Adik Muhammad Afif bin Muhammad Ridwan. Sagu hati ke-5 jatuh kepada adik Muhammad Ashraf Zihmi bin Nur Azlan. Adik Muhammad Ashraf ada. Sagu hati ke-4 jatuh kepada adik Irsyad Hakim Lim bin Muhammad Haziq Lim. Sagu hati ke-3 jatuh kepada Umar Zarif bin Muhammad Zairi. Sagu hati kedua jatuh kepada Daniel Haziq bin Zakaria. Sagu hati pertama jatuh kepada Kamalia Nur Imani binti Muhammad Izwan. Tempat ketiga pertandingan bijak matematik jatuh kepada Ummu Hani binti Muhammad Zulkarnain. Dan Johan pertandingan bijak matematik tahap 2. Nombor 2, minta maaf. Nombor 2 jatuh kepada Ammar Alif bin Nur Azlan. Dan Johan pertandingan bijak matematik tahap 2 jatuh kepada Nur Akmal Syahira binti Muhammad Yazid.
betul. Okey, kita akan ke pertandingan stand art Rangoli. Sebelum tu saya nak minta maaf kalau saya tersalah sebut nama ya. Untuk itu sagu hati ke-7 jatuh kepada Matu Pratika. Matu Pratika. Sagu hati ke-6 Kartika. Sagu hati ke-5 Nashatira. Nashatira. Sagu hati ke-4 Vita. Sagu hati ke-3 adik Parang Barat. Parang Barat. Minta maaf kalau saya salah sebut. Ini apa ni? Sagu hati kedua adik Piratika. Betul, Piratika. Minta maaf saya nak sebut takut salah. Sagu hati yang pertama Dash Shalini. Tempat ketiga pertandingan stand art Rangoli jatuh kepada adik Logisan. Tempat kedua pertandingan stand art Rangoli jatuh kepada adik Syahana. Syahana. Dan tempat pertama pertandingan stand art Rangoli jatuh kepada G. Kianesh. Tahniah diucapkan kepada semua adik-adik. Dan kita ke pemenang teka berat buku. Okey. Saya teka berat buku, kita ada satu pemenang. Pemenang teka berat buku jatuh kepada Nur Damia Irdina binti Hairul Mustafa. Ada? Tepat gila. Tepat tu. 1.8 kilo. Dia jawab 1.8 kilo. Teka berat buku. Okey. Kita akan ke pertandingan teka jumlah gula-gula dan akan membawa balik sembalang gula-gula. Tak kira. Bergurau juga. Okey. Pemenangnya jawab dia punya jumlah adalah 193 dan jawapan adik Diana adalah 190. Diana. Ada Diana nombor telefonnya 0111524504. Ada. Jawabnya dia tak mau balik gula-gula ni. Ada Diana? Tak ada. Okey, kita ke cabutan bertuah. Okey, kita ke cabutan bertuah. Mana yang sanggup menunggu untuk cabutan bertuah? Saya harap tuan-tuan puan sabar untuk cabutan bertuah. Mana tahu kita ada tuah di sini hari ini. Dan lepas tu anda boleh cabut cabutan bertuah 6 hari bulan nanti. Okey, di tangan saya cabutan bertuah nombor 7. 7. Ada 7? 71. Ada. Okey, ada. Mana nombor 7 ni? Dah. Seterusnya 107. 107.
107. 107. Ada 107? Ada? Oh, ada. Seterusnya 103. 103. Ada 103. Seterusnya nombor 144. 144. 144. Ada, okey. Selepas 144, kita ke nombor seterusnya 145. 145. Hari ni cikgu banyak bawa balik hadiah ni cikgu. Kalau kita tak muat, bas gerak kita boleh tekan. Selepas 145, kita ke nombor seterusnya 146. 146. Ni dia baca doa banyak tau tadi. Okey. Nombor seterusnya 26. 26. Ada. Okey, nombor seterusnya. Nombor 8. Nombor 8. Ada nombor 8? Ada. Nombor seterusnya 201. 201. Jangan reka je. Kalau reka terlupalah kita. Nombor akhir kat tangan saya. Ada lagi cabutan kan? Nombor akhir nombor 220. 220. Ada 220. Ada? Sebelum saya tutup 220. 2201, 2202, 2203. Tak ada. Okey, kita ke nombor seterusnya. Sabar sikit je lagi. Okey, kita ke nombor yang seterusnya. Nombor 13. Nombor 13. Ada nombor 13? Bersedia untuk nombor 149. 149. 149 ada. 1491 ada. Sebaik kita tutup. Okey, nombor seterusnya, nombor yang bertuah. 142. 142. Oh, memang bertuah lah cikgu ni.
Sangat-sangat bertuah. Hari apa hari ni? Hari Rabu. Seterusnya 297. 297. Ada 297? 297. Ada. Seterusnya nombor 150. 150. Ada? Ada. Seterusnya nombor 89. 89. 89. Siapa lagi yang bertuah pada petang ini? Alhamdulillah, semua penuntut nombor ada. Seterusnya nombor 124. 124. 124. Oh, memang bertuah sangat cikgu ni hari ni. Sangat bertuah. Rezeki tu tak salah alamat. Alamat dia betul hari ni. Okey, nombor seterusnya 122. Jangan cakap lagi cikgu. 122. 122. Ni mungkin pagi tadi dia berniat dalam hati untuk menjadi orang yang bertuah. Okey, seterusnya nombor 84. 84. Siapa yang bertuah? 84. Ada 84? 84. Tak ada 84. 84 1. 842. 843. Kita ke nombor 68. 68. Ada. Nombor 15. 15. Ada nombor 15 kan? Ada. Nombor seterusnya nombor 230. 230. 230. Ada. 230 kan? Okey. Ada berapa lagi nombor lagi? 3, 2 lagi. Okey, tinggal lagi 2 hadiah. Harap terkenyalah anda ya. 2 lagi. Saya pilih nombor pun tak naik ah. Okey, nombor seterusnya 91. Ada 91? Ada 91? 91? Tak ada. 911, 912, 913. Tak ada. Saya ke nombor seterusnya 163. 163. Tak ada. 163 ada. Okey. Okey, 163 ada. Satu lagi. Oh, salah. Oh, tak ada. 2 nombor lagi. Bukan. 208. 208. 2081. Oh, ada. Dan nombor yang terakhir adalah nombor terakhir adalah 119. Dah memang bertuah sangat hari ni. Sangat-sangat bertuah cikgu hari ni. Membawa keseluruhan hadiah
Terima kasih diucapkan kepada semua peserta-peserta, ibu bapa, guru-guru, adik-adik semua kerana memberi mangsa anda untuk program komuniti Jom Santai Perpustakaan Desa Durian Tunggal. Semoga jasa baik anda, kerjasama anda amat pihak kami hargai. Kita jumpa di hari yang akan datang, InsyaAllah. Anda ada tersalah kata dari saya mewakili Pembadanan Perpustakaan Melaka memohon ampun dan maaf. Terima kasih.